Assalamualaikum sahabat-sahabat dan adik kakak sekalian. Berjumpa lagi dengan Fishband hari ini. Hari ini Fishband nak kongsikan dengan adik kakak semua satu resepi menggunakan bihun. Hari ini Fishband nak tunjuk bihun goreng Puduruk. Kita makan di Puduruk Kuala Lumpur. Bawa klik Kuala Lumpur ni kita ni. Klik Kuala Lumpur, kita cari orang Kuala Lumpur. Mula-mula kita kena panaskan sedikit minyak. Lepas tu kita pecahkan telur ayam. 5 biji telur ayam ya. Bubuh dalam ni. Telur kat ni tu kita kacau-kacau biar jadi telur gini. Telur kucai. Angkat dulu telur tu, masuk tu. Tak tepi dulu. Panaskan sedikit minyak. Kita masukkan 3 biji bawang merah halus, 3 ulah bawang putih dan 200 gram isi ayam. Bubuh dalam ni, kacau-kacau untuk menumis. Kalau tambah ayam, udang, sotong, daging boleh. Buat kita makan di Puduruk tu ada belakang daging, udang, sotong, kerang. Kita ada air. Setengah sudut teh serbuk lada hitam. Bubuh ada tu. 1 sudut teh kecap masing. Kecap dah ayam masing ni. Kita kucah dulu. Masukkan 1 biji cili merah, 2 biji cili hijau dan juga sedikit sayur kobis buah ni. Kacau-kacau dulu. Sedap ni bahan puding. Masukkan telur hak kita goreng tak ni. Bubuh dah tu. Kacau-kacau dulu. Masukkan 1 sudut teh lagi serbuk lada hitam. Cara dia gini deh. Garam setengah sudut teh. Kecap masing, kecap cair ni. Tambah lagi 1 sudut makan deh. Cara dia gitu, bihun Puduruk ni. Kacau-kacau dulu. Sedap bang, dak bawah. Macam duduk di Puduruk dah ni. Masukkan 300 gram bihun yang telah direndam dengan air panas ataupun air sejuk sampai dia lembut. Kalau kira mudah gak separuh supik lah. Kita beli bihun cap meruk tu supik bagi 2. Lebih kurang ni, 300 gram ni. Gaul-gaul dulu. Masukkan 2 biji tomato saiz sederhana, potong kecil-kecil. Masukkan 1 sudu makan gula.
Masakan kita tidak guna MSG dah. Kita guna gula kari. Gau-gau dulu. Nak buat bihun goreng puduruk ni kita kena guna api besar dah. Bila guna api besar kak. Kena cepatlah goreng tu. Tak boleh goreng leh tak adih dah. Dengan pantas kena kacau dia. Okey, kita pergi makan di restoran tu puduruk tu balik dah duk goreng. Ada kerja lah. PKL nya. Ni lah abang piti-piti ni. Masuk ke 1 sudut teh kicap pekat. Kacau. Bihun goreng puduruk ni nak makan pagi boleh, tengah hari boleh, petang boleh, malam boleh. Janji makan time perut lapar. Obat paling mujarab ketika perut sedang lapar adalah bihun goreng puduruk. Dah rata-rata. Dia bihun ni kena berah molek dah. Dia kerah. Bihun ni lembut, mana dia kena berah. Tidak kata godel lembek dia. Kita duk goreng berapa moktel ni, berapa moktel orang. Masuk ke daun bawang. Gau-gau dulu. Dak bang tu. Beli tu. Macam ni bihun goreng nak makan bila kita gaus bati belaka dah, nampaknya bihun kita cukup molek dah rasa. Ni masih gapo cukup rasa molek. Boleh kita angkat dan dihidangkan untuk dimakan panas-panas ketika perut sedang lapar. Kita taruh dalam pinggir ni macam nampak tadi kakak semua. Sedap ni bihun goreng ni. Ini bihun goreng puduruk. Menyelera ke walaupun kita berbuat ayam saja. Ada soto dengan udeh. Kemah molek. Apa duk pudut dah. Wasak sini lagi. Sedap cemo. Buat makan breakfast pagi-pagi ni enggak sedap ni. Saya makan tengah hari pun boleh. Makan petang, makan malam. Tak ada mabuk. Ni mama kita nak makan ni. Kita klik ayat dia lah. Kita pergi Kuala Lumpur. Kita makan di Behung, di Puduruk dia pun. Sebab dia kata ada. Dia nak makan, kena bahaya saja lah. Gitu. Sekarang lagi kalau kita nak makan bihun goreng gini, mana kita ke Kelantan kat wajib lah kena ada kerupuk.
kerupuk keping ataupun kerupuk segera. Ni kita guna kerupuk segera, kerupuk baby. Kilas kerupuk banyak kat rumah kita. 7 butir kilas kerupuk. Ni kerupuk segera baby ni wari kita belanja. Wari hadiah frigi. Nak ada kerupuk dah. Mana bihun goreng ni kalau kita Kelantan nak dengan bihun lah kita kapur ni. Bihun ni nak makan dengan apa? Kerupuk. Baru sedap. Gitu. Nampak tu? Orang molek kerupuk pun. Kerupuk baru goreng panas-panas. Apa tu? Molek ni sedap ni makan ni. Ambil bihun mulut lah, ambil kerupuk sekeping ingat capuak dalam mulut lah. Sedap cemong. Maka dengan ini adik kakak semua, siaplah menu kita hari ini. Bihun goreng puduru. Resipi daripada Kuala Lumpur. Selamat mencuba belaka deh. Buat je pun mudah, sedap makan. Ada pula kerupuk. Nyakut bah, nyakut. Makanlah bihun ketika perut anda sedang lapar. Kalau perut lapar, muka anda akan jadi kenyang macam surat khabar. Itu macam. Jumpa mula-mula. Assalamualaikum. Bye-bye. Sedap molek bos, sedap molek. Sedap teliu cemong rasanya. Allah. Behung. Moleknya behung.